ini bukan ini bila naik chancellor yang baru dilantik ini suka sampah-sampahkan orang daripada dokumen apa semua. Adakah program melepaskan ikan keli Afrika itu adalah sesuatu yang cerdik? Adakah program, saya nak tanya ni, naik chancellor, naik penolong naik chancellor Universiti Teknikal Melaka, adakah melepaskan keli Afrika, iaitu keli pendatang di dalam kolam UTM itu sendiri satu benda yang cerdik? Saya nak tanya, berapa kos pelepasan yang kamu buat ketika itu dan akhirnya telah menjadi satu kesilapan besar yang akan merosakkan ekosistem kolam itu sendiri, dan berapa kos yang dibayar untuk pembersihan? Kamu tahu atau tidak, seekor ikan keli boleh bertelur 30 ke 40 jam selepas dilepaskan di dalam air sebanyak puluhan ribu. Jadi 2 hari atau 3 hari lepas tu baru berlaku pembersihan. Dan pembersihan tu pula bukan dapat tangkap ikan keli tu, dapat tangkap ikan patin. Ikan keli ni masuk lumpur. Kamu tarik jaring daripada hujung ke hujung, yang dapat ikan patin. Saya ada video, saya boleh tunjuk. Kan? Ikan keli ni, dia masuk lumpur. Ini masalah. Kan? Jadi persoalannya, adakah benda tu satu yang cerdik dan berapa kos yang telah dibazirkan dalam program tersebut, sama ada sewaktu dilepaskan dan juga sewaktu pembersihan itu berlaku. Dan yang terakhir, saya rasa Jabatan Perikanan melakukan kaji selidik adakah pembersihan ini dapat dilakukan secara total tanpa dan juga apakah kesan kepada ekosistem sungai yang berada di berdekatan dengan aliran ataupun kolam tersebut.